So korang kalau jumpa mama kena panggil mama, tidak mama tak accept. Okay? Not my level, mama cakap. Not my level. Korang tengok buat Mama ada tim lah kat tempat dalam tu. Hai Aina, hai korang. Saya dah nak end dah korang. Ya Allah, korang ramainya segan lah saya. Ada tim. Melanggar tim tak? Tak ada bunyi kering. Tak ada. Sebab dia bergolek. Nanti ungkap mama sikit, korang tengok melu. Kita nak ke mana ni? Okay lah guys, saya nak end dulu. Nak ke mana ni? Kita nak arah mana ni? Bye bye. Buruknya muka aku. Ma, tengok siapa follow Aina. Siapa? Tu. Oh. Wih. Follow back lah. Sorry guys, cuba teka siapa follow saya. AI Mama. Ha? Dia 2 M. Banyaknya. AI Mama. AI Mama? Guys, mulai lepas ni panggil tak cakap ada nak cakap AI Mama. Layan je lah. Mak saya nak masuk AI batch 2. Tak, sekarang bagi tahu kat mama dulu lah. Nak arah ke mana ni? Mau nak beli ubat? Ubat mama kata dalam mall. Sekarang mama nak cari barang lain lah dulu. Ni lah. Mana? Ni lah. Apa tu? Ni, tak nak sebut ni. Hospital? Anda tak nak sebut ni. Oh ni. Okay. Sorry. Korang ni lah muka saya yang sebenar. Saya selama ni bertopeng je. Aiman tengah live ke? Mana ada Aiman tengah live? Mama buat mini live. Kadang nak tengok Mama buat mini live tak Syok Mam? Mama tangan macam tu Kanda tak jadi. Kanda suka. Alamak, kuku panjang. Tutup nanti orang cakap. Mana tu bentuk apa tu Mama buat? Banyaknya bentuk kau jalan. Tak boleh, dua-dua tak boleh yang buat. Banyaknya bentuk. Macam mana ni, dua-dua? Nanti nak hantar Mama buat mini live. Terus direct PM. Tapi Mama punya mini live macam meluh. Oh, kena letak ni korang. Bila ada uang abang disayang, bila tak ada jatah kopi pun hilang. Bila kau tu gila Aiman lah semalam. Buruknya muka aku korang. Kanda dah lah korang. Saya tak nak kacau-kacau. Jadi peguam ke ni? Saya ada kes yang nak kena selesaikan guys. Macam mana orang masuk itu peguam. Okay guys, saya nak buat makeup lah sekarang. Tutorial makeup. Sekejap tahu. Aiman, mana Aiman? Tak nak lah. Momen-momen saya dengan Aiman eksklusif. Okay guys, hari ni saya nak buat makeup tutorial bersama AI Melu. Melu dah end live dah. Okay korang, macam makeup dekat atas ni mah. Betul. Mama kenapa? Mama terkejut. Benda tu tiba-tiba ni lah kot. Mama tak kena ikut. Kuat ke tengah? Tak kuat sebab panas. Ada satu jenis tu gitu. Mau tengok diorang lock tu macam kuat je. Kalau macam ni dia gampang lah ni. Saya buat makeup tutorial tak sihat. Korang ready ya? Versus kalau apa saya seorang. Kencang lah memang. Sorry. Aircon kuat ke? Dah saya tutup yang sini lah. tu panas. Belakang tak kuat juga sebab kereta mama kan kat atas kan. Cuba orang kena kat bawah. Melu ke kat tepi? Hei, pukul juga anda. Kod apa? Tak ingat. Sekejap. Kod apa? 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 Kod
Mana Melu? Melu dah kan? Bunyi pun. Sekarang? Ni perfume mana? Mama ada beli apa perfume kucing sedap gitu bau dia. Itu? Oh. Masa-masa selai. Coba ambil dia cium tak bawa apa pun itu. Masa sama. Foundation apa? Kenapa mata Aina hitam? Sebab saya suka colour hitam. Dan kereta asal aku tu kereta saya lah korang. Apa first impression Aina terhadap Aiman? Saya rasa macam nak order TO kosong. Depan macam ada boleh charge sebab Kak Aina charge satu je. Nah. Dahi tak pakai apa, tak apa. Dahi saya memang suka gelap sikit. Aina tak ada mana ada. Hari ni ada konten ke? Konten siapa korang? Dekat dalam court ke ni? Muka Aina sama dengan Aiman lah. Ya ke korang? Kalau kata adik-beradik pun kita orang kan suka buat plot twist. Mana tahu sebenarnya kita orang adik-beradik. Takut tak? Muka sama? Mana ada korang? Saya rasa korang ni kan, semua orang korang nak samakan muka saya. Semua orang korang kata muka saya macam muka dia. Saya post TikTok dengan Aisyah, kata macam muka Aisyah. Saya buat story dengan Kak Jo, korang kata muka saya macam Kak Jo. Saya buat story dengan Melu, korang kata muka saya macam Melu. Maksud saya nak bercinta je Nak ada guys, buat apa ni? Nak pergi karaoke. Ha? Ya ke? Mana lagi? Tak tahu? Mak ke kat sebelah? Ya. Tengok kalau dah balik rumah sama sebelah takkan Melu pula kat sebelah. Diorang ni memang suka tanya soalan tak fikir. Diorang ni memang macam tu. Alamak, brush hilang, kena pergi beli brush. Mak mandi ni kan pool kat bukan pool. Brush hilang, kena pergi beli brush, Mak. Sakit jari lah. Aina bila buat konten dengan Aiman? Ada korang stay tune. Siapa lelaki kat belakang tu? Adik saya. Pakai setting spray tak? Pakai kejap lagi. Saya pakai Time for Ria dengan Skintific. Konten makan dekat mall ke? Tak lah, kita orang makan dekat ni. Dekat apa tu? Tengoklah kita orang makan kat mana. Kita orang buat konten puasa sebenarnya. Cermin ajaib ke tu? Korang ni lah cermin ajaib. Mirror, mirror on the wall, who is the prettiest girl in the world? Salah kalau Melu. Melu comel lah. Mau tak pernah jumpa Melu depan-depan kan? Tak mau tengok cuman memang comel lah dia. Melu comel. Macam Oda kalau jumpa dia. Aina suka shape apa? Saya suka shape Apa? boleh lah. Astagfirullahaladzim. Saya suka shape I mana? Sini. Yang tu. Saya suka semua shape. Saya suka shape Ailo sebenarnya. Taklah korang. Comel letak gambar-gambar Melu. Sebab saya nak ni viewers Melu masuk. Apa ni? Apa ni? Mana? Mesti ada apa-apa ni. Apa dia? Banyak motor. Tak tahu. Melu datang buat meet and greet kot. Cantik ni Rina. Mana Rina? Korang siapa belum tengok first content Aiman, pergi dah tengok. Nanti second content boleh pergi tengok lagi yang gitu. Betul tak? Nak pergi mana? Nak pergi macam saya tengah buat hobi saya sebenarnya sekarang. Menghabiskan wang. Cita-cita saya lain kali. Balik rumah minta wang kat mama. Korang ada lain ke? Akak ingat saya tak? Ada kita nak curi dari mana? Sini ke tengah? Yang best. Mana parking? Okey je mana? Macam ada ni. Kita makan luar. Makan luar je lah. Mama dah masak je kat rumah tapi makan luar je lah. Rasa macam nak ambil atuk kan tau. Tapi Aina tak payah turun kan. Tak payah ambil atuk. Tak payah ambil atuk. Aina tak payah turun. Orang risau turun kat rumah tu tu. Along? Kena Along kenapa? Demam lagi. Along demam lagi? Tak. First Amira. Lepas tu sangkut dengan Mama.
Tapi mama minum air badak banyak-banyak. Lepas tu sekarang lekat kat tu. Salah tak? Angah pun demam. Kesian dia. Dia dah demam, dia kerja pula. Alif selamat sebab dia tidur kat atas tau. Korang perasan tak korang dah start masuk family kita orang? Dia mula rancak terlupa lah Ina, sorry lah. Sat cari parking tu Ni parking cacat, bukan cacat nak. Mama. Sorry, tu dekat dengan pintu. Jauh ni rumah sakit kaki jalan. Mama ni kan? Kan, mu cakap betul. Sekejap. Apa dia? Terang. Face reveal Mak Aina kena bagi. Tak boleh lah korang. Mak saya kena tunggu mak saya buat live. Mama diam je lah. Cepat. Masa dia apa? Blusher apa? Astagfirullah. Tak kentang lagi. Ambil atuk? Kenapa ambil atuk? Tapi mama nak jalan jauh. Aina, mak Aina marah tak dengan soalan daus tu? Taklah. Saya okey je. Saya Sini. Sini macam ni. okey saja. Saya dengan Daus kawan lah guys. Aina jaga kesihatan tau, baik insyaAllah. Mana nak cari dekat pintu ni? Tengah lah, tengah kan ada pintu. Adik-beradik Aina berapa? Ada 6. Macam mana? Ramai ni sebab weekend kan. Ambil atuk ke? Kau belum tanya ambil atuk ke? Besok lah, besok. Belah kanan. Paling rapat dalam AI team yang meluar. Sini tak ada pusing. Nak pusing dah. Aina sulung ke? Saya sulung tapi tak sulung. Sekejap korang tak cek parking. Bila Cuba sini, ada Ali. uang abang disayang, Sini tak boleh. bila tak ada jatah ku hilang. Make up sambung, penat dah. Masuk dulu sini kot Alif lah. Okay, sini Alif. Dah siap ke make up? Sekejap korang siap pakai foundation kat dahi. Kenapa poster ni kat mana ni? Parking lah tu ni diorang ni kot. Saya video dengan Aiman post bila? Sekejap lagi saya tanya Aiman. Nanti kalau apa-apa saya post dekat story apps Purple tu korang. Story IG saya post itu. Kalau ada konten korang pergilah follow sana. Nanti saya update kat sana. Oh tu Kalau mak kita lawan arah ni. Kat mana parking? Tu sebelah situ je. Sana dia masuk kan. Masuk sini. Tak boleh mesti depan tu pula. Hei Allah, keluar ni. Mana gambar mahal tu? Korang nak tengok ke? Tak boleh Alif, kita kena pusing sana. Dia kena lawan arah. Nampak? Sekejap. Sini jauh gila tu kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya korang saya tengah atas kapal. Sini apa? Sini pun one way kan? Boleh lah. No entry. Boleh. Kita dah lah one way. Ni kan ada kan parking. Ni pintu masuk sini je lah Boleh. Gangster suara maknya je lah. Saya pun gangster. Sekejap situ tak nak lah kata pintu di tang tu apa tu? Dinding. Sini okey. Mesti sudah sini kan. Kita dah lawan arah. Mana Melu? Kat rumah Melu lah. Daus kat belakang ke? Bukan Daus. Mama tengah drift ke? Bismillahirrahmanirrahim. Mama tengah drift ke Mak? Dia tanya. Mak mesti comel, love you. Foundation apa? Saya pakai concealer Tarte. Anda tak buat group friends ke? Saya ada group dekat In Her Ram. Dekat In Her Ram. Dekat bio In Her Ram saya ada group. Gila masuk. Aina saya dah follow awak. Ya ke? Thank you tau. Surat Aiman post preview. Nanti saya cakap dengan dia. Nanti saya marah dia. Aiman! Sana okey. Preview mana preview? Macam tu. Mama turun lah dulu tau. Aina nak menghabiskan topeng ni. Mana mesti. Bila ada uang abang disayang, bila tak ada jatah ku hilang. Cuba try.
Bagus kasih marah Aiman tu. Nanti saya marah dia. Bawa boleh tak nak ke toilet? Bawa lah. Dekat bio TikTok saya ada saya punya IG. Kejap. Boleh kejap kunci kereta kat mana ni? Kunci kereta kat mana? Buat beg ni? Beg ni kat OK ni. Kenapa Mak nak kunci kereta? Tapi kan kalau last nak bagi kunci kat hang lah. Oh. Buat beg. Sekejap tahu korang. Tadi nak betulkan rambut.